Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid yang hebat dan cikgu-cikgu yang dikasihi Allah? Semoga semuanya sihat dan ceria pada hari ini. Saya Muhammad Atiq bin Mustafa ataupun Ustaz Muhammad Atiq bin Mustafa, pelajar IPG Ken dan juga pencipta laman pembelajaran Google Site, yang mana laman pembelajaran Google Site ini adalah bagi pembelajaran topik untuk pendidikan Islam tahun 2. Laman ini direka khas untuk tajuk, iaitu tajuk yang telah saya pilih, iaitu tajuk Tuhanku Al-Ahadu dan As-Samadu. Di sini murid-murid akan belajar mengenai dua nama Allah yang sangat istimewa, iaitu Al-Ahad yang bermaksud Allah Maha Esa dan As-Samadu yang bermaksud Allah adalah tempat kita bergantung. Apa yang menarik dalam Google Site ini? Ianya mempunyai video pembelajaran yang seronok, mempunyai buku teks digital, aktiviti interaktif yang mudah dan menarik, kuis dan permainan yang boleh mencabar kepandaian kamu. Bahan untuk guru pun disediakan, jadi jangan lupa untuk guna. Jadi objektif pembinaan Google Site ini adalah untuk supaya semua murid dapat mengenal Allah, mencintai Allah dan sentiasa ingat kepadanya dalam setiap perkara yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.